Malaysia perlu terus agresif dalam menjalin perjanjian perdagangan bebas dan melaksanakan pembaharuan fiskal bagi memastikan kestabilan mata wang ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Pendidikan Pasaran CME Dr. Carmelo Ferlito berkata langkah tersebut penting bagi membina kredibiliti negara serta meningkatkan keyakinan komuniti pelabur antarabangsa. Menurut Dr. Carmelo Ferlito, Malaysia harus mengukuhkan kerjasama dagangan melangkaui pasaran tradisional seperti Amerika Syarikat dan China bagi memacu pengukuhan ringgit. Usaha merasionalisasikan perbelanjaan awam serta meningkatkan disiplin fiskal juga dilihat sebagai pemangkin utama untuk membina kredibiliti ekonomi pada masa hadapan. Selain itu, beliau menegaskan keperluan pembaharuan struktur termasuk penjajaran semula peranan syarikat berkaitan kerajaan GLC bagi memberi ruang lebih besar kepada sektor swasta. Menyentuh prestasi mata wang, beliau berkata golongan pelabur lebih menitikberatkan kestabilan ringgit berbanding nilainya bagi memudahkan perancangan pelaburan jangka panjang. Pada 26 Disember lalu, ringgit mencatat paras tertinggi dalam tempoh hampir 5 tahun apabila melonjak ke paras 4.04 berbanding dolar AS. Perkembangan positif ini diharap dapat diteruskan menerusi pembaharuan yang menggalakkan penyatuan perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk menjadi pemain ekonomi yang lebih kukuh.